Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara pasir dua butir. Zam zam Allah kazam. Bertemu kembali. Pada episod kali ini, jejak lokasi filem akan membawa anda mencari dan mengesan di manakah terletaknya satu babak ikonik daripada filem Laksmana Do Re Mi, keluaran Studio Merdeka yang diterbitkan pada tahun 1972, arahan Tan Sri P. Ramlee. Filem ini sangat bersejarah kerana ia adalah filem terakhir P. Ramlee semasa beliau bertugas di Studio Merdeka. Di dalam filem tersebut, babak yang dimaksudkan ialah apabila Laksmana bertiga, Do, Re dan Mi, lakonan P. Ramlee, A.R. Tompel dan Ibrahim Din telah pergi ke negara pasir dua butir. Misi mereka adalah untuk memberikan bantuan kepada baginda Sultan dan menyelamatkan puteri Puncak Mahligai yang disembunyikan oleh Menteri Fasola. Jadi, di manakah terletaknya lokasi negara pasir dua butir itu sebenarnya? Berdasarkan pemerhatian dan penelitian visual dari filem ini, berkemungkinan besar penggambaran babak tersebut dibuat di kawasan Ampang Utara atau AU Kramat. Jika diperhatikan dengan teliti pada beberapa shot dan angle dalam babak tersebut, kita dapat melihat bahawa latar belakangnya adalah Bukit Dinding semasa Laksmana bertiga menaiki tikar terbang mendarat di negara dua butir. Walaupun shot tersebut digambarkan menerusi teknik superimpose. Aku fikir itu istana Sultan. Mari kita pergi. Manakala semasa Laksmana bertiga berjalan menuju ke istana bawah pokok Sultan Negara Dua Butir, kita dapat melihat bahawa latar belakangnya shot tersebut adalah deretan bukit-bukit di sebelah kiri Bukit Dinding. Kebarangkalian sangat kuat menunjukkan bahawa penggambaran babak istana bawah pokok itu dibuat di kawasan sekitarnya. Namun setelah 54 tahun berlalu, keadaan di kawasan penggambaran tersebut sudah jauh berubah. Dahulunya sebuah kawasan lapang, kini telah pesat membangun dengan bangunan, taman perumahan dan juga lebuh raya yang sibuk.
Ampun tuanku, nampaknya ada orang masuk menghadap. Persoalannya sekarang, di manakah terletaknya lokasi Istana Bawah Pokok Sultan Negara Dua Butir itu berdiri? Okey, sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye. Ampun Datuk. Hamba bertiga ialah Laksmana Doremi. Ingin menghadap ke bawah duli. Tunggu sebentar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semak Patik harap diampun.